Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Hakim bin Abdul Rahman bernombor matrik A194038. Di dalam video ini, saya akan menerangkan laporan akhir digital yang berkenaan industri makanan. Industri makanan merupakan sebuah industri yang penting kerana berperanan dalam membekalkan makanan dan minuman yang selamat, berkhasiat dan mencukupi untuk memenuhi permintaan serta kehendak pengguna. Perubahan gaya hidup dalam kalangan pengguna yang semakin mementingkan pemakanan sihat telah mendorong pengeluaran pelbagai produk seperti yogurt berfungsi yang berperanan untuk memenuhi keperluan nutrisi harian. Kesannya, perubahan ini mampu mempengaruhi industri makanan untuk terus berkembang dan berinovasi serta turut menyumbang kepada pembangunan sektor ekonomi. Aplikasi biokimia yang sering digunakan di dalam industri makanan ialah proses fermentasi yang menggunakan mikroorganisma. Sebagai contoh, penghasilan yogurt melibatkan proses penguraian laktosa oleh bakteria asilektik melalui tindakan enzim metabolik. Setiap mikroorganisma menghasilkan campuran produk sampingan yang kompleks dan turut menyumbang kepada ciri bau dan rasa unik makanan fermentasi. Proses ini melibatkan beberapa langkah seperti laktosa dihidrolisis kepada glukosa dan galaktosa sebelum dimetabolismakan melalui laluan glikolisis untuk menghasilkan asid laktik. Seterusnya, pengumpulan asid laktik menyebabkan nilai pH susu menurun yang akan menyebabkan protein kasein mengalami denaturasi dan penggumpalan. Kesannya, tekstur yogurt yang pekat dan separa pejam dapat dihasilkan. Industri makanan seperti produk fermentasi sering menghadapi cabaran jangka hayat yang terhad dan kualiti produk yang tidak konsisten. Perkara ini disebabkan oleh sifat mikroorganisma yang hidup dan sensitif terhadap perubahan persekitaran. Sebagai contoh, produk yogurt mudah terjejas akibat proses fermentasi yang berlanjutan, pertumbuhan mikroorganisma perosak, perubahan suhu semasa penyimpanan dan pengedaran yang menjejaskan jangka hayat mikroaktif. Keadaan ini boleh mengakibatkan perubahan rasa, tekstur dan aroma produk yang akan menurunkan tahap penerimaan pengguna terhadap produk tersebut. Kesannya, produk yang dihasilkan akan menjejaskan tahap penerimaan daripada pengguna serta tahap keselamatan kepada pengguna dan turut menyebabkan kerugian ekonomi kepada syarikat pengeluar. Yogurt yang dihasilkan daripada syarikat Farm Fresh dicadangkan kerana ia merupakan produk tempatan yang berkualiti tinggi dan menggunakan kombinasi kultur probiotik terpilih serta sentiasa menitik beratkan pemakanan sihat. Yogurt ini mengandungi kultur hidup seperti Bifidobacterium lactis BB12, Lactobacillus acidophilus L5, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus dan Streptococcus thermophilus yang berperanan dalam proses fermentasi dan meningkatkan kualiti probiotik yogurt. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus berfungsi untuk menukarkan laktosa kepada asid laktik yang akan menyebabkan penurunan pH dan pembentukan tekstur yogurt. Penurunan pH sangat penting untuk membantu menghalang pertumbuhan mikroorganisma perosak dan meningkatkan keselamatan produk. Selain itu, Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus rhamnosus berfungsi sebagai kultur probiotik sokongan untuk menyumbang kepada kestabilan mikrobiologi serta meningkatkan manfaat yogurt kepada kesihatan pengguna. Akhir sekali, Bifidobacterium lactis BB12 berfungsi untuk mengekalkan kebolehan bakteria probiotik untuk terus hidup dalam produk yogurt sepanjang tempoh penyimpanan dan memastikan kualiti probiotik yang optimum. Penggunaan kombinasi kultur probiotik ini merupakan penyelesaian bagi meningkatkan keselamatan, jangka hayat, kestabilan dan manfaat kesihatan produk. Secara keseluruhan, yogurt dari Farm Fresh merupakan sebuah contoh yang boleh dijadikan rujukan dalam industri makanan, terutamanya yang menggunakan proses fermentasi. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memenuhi perubahan gaya hidup dalam kalangan pengguna, malah dapat menyokong penghasilan produk makanan yang berkualiti dan berdaya saing dalam pasaran industri makanan moden. Sekian daripada saya, terima kasih.